Jadi saya nak cerita tentang orang yang berantak adik-beradik. Dulu ada seorang lelaki, dia nak pergi buat haji. Bila nak pergi buat haji, dia bawa duit bersama dia 1,000 dinar emas. 1,000 dinar emas ni, 1 dinar sekarang ni 1,250. Ui, banyak berjuta. Jadi bila dia bawa juta, jadi dia tak tahu nak simpan mana. Dia pergi rumah kawan baik dia yang daripada dulu terkenal sebagai orang yang amanah, jujur, nikah baik lah. Dia pergi rumah kawan dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat lama, peluk. Aku nak pergi buat haji. Kawan dia kata, Masya Allah, tetamu Allah, apa yang aku boleh khidmat untuk kamu? Aku nak simpan set duit aku 1,000 dinar ni, boleh tak? Aku habis haji, aku ambil balik. Jadi simpanlah. Dia kata, engkau kenal aku daripada dulu, aku seorang yang amanah, aku akan jaga harta yang elok. Habis selesai kerja haji, dia main rumah tu. Mana lebih kurang dalam seminggu lalu tu dia patah balik. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Kali ni yang jawab salam adalah anak dia. Bapak mana? Pakcik masuk dulu, mai kami cerita. Masuk budak tu apa? Pakcik, bapak meninggal dunia dah. Allahu Akbar. Sekarang duit nak cari tak mana? Jadi dia teringat tu duit dia. Jadi dia kata, ini pakcik nak tanya, ada tak bapak cakap nama pakcik ataupun barang pakcik yang bapak simpan? Pakcik, bapak meninggal terkejut, kami pun tak tahu. Tak ada benda apa dia pesan kat kami. Dia patah balik ke Mekah. Dia pergi jumpa ulama. Ulama kata macam ni, malam ni, tengah malam, pergi ke Telaga Zamzam. Sebutkan nama kawan kamu. Kalau dia ahli syurga, dia akan jawab panggilan kamu. Hadis Nabi sebut Telaga Zamzam ni pintu, orang kata salah satu daripada pintu-pintu syurga. Jadi dia panggil nama kawan dia sekali, 2 kali, 3 kali, tak jawab. Esok dia jumpa balik ulama tu, bagi tahu. Ulama tu kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kamu dalam neraka sekarang ni. Dia terkejut. Dia kata, apa kawan aku buat dengan duit aku ni? Terus ulama tu kata, pergi ke Yaman. Di Yaman ada satu telaga. Telaga tu sampai sekarang, tempat tu sampai sekarang menyeramkan. Kalau tanya penduduk Yaman, dia faham akan dengar, sometimes akan dengar suara orang menjerit. Sebab apa? Kata Nabi, itu adalah salah satu pintu neraka. Nama tempat tu apa? Telaga Barahut. Dia pergi kat sana, dia panggil nama kawan dia sekali. Kawan dia jawab. Dia terkejut. Maknanya betul kawan dia dalam neraka. Terus dia tanya, mana duit aku? Dia tanya macam tu. Kawan dia kata, hang kan kenal aku. Aku seorang yang akan menjaga amanah yang hang bagi kat aku. Duit hang aku tanam di sekian-sekian tempat dekat pokok rumah aku macam ni. Siapa pun ahli keluarga aku tak tahu, termasuk isteri aku. Sebab aku takut duit yang banyak ni dia akan ambil. Baik, jujur mana? Mat, apa sebab hang masuk neraka? Kawan dia jawab, aku ada seorang adik perempuan. Aku tak pernah tanya khabar dia. Ketika dia minta tolong aku tak pernah tolong dia. Dan aku tidak pernah mendoakan kepada dia. Ketika 3 soalan ni ditanya ke aku dalam kubur, aku tak boleh jawab. Allah tahu aku masuk neraka. Sebab tu adik-beradik ni jalinan dia sampai ke syurga. Jangan putus silaturahim. Sebab Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannata qati'un. Tak akan masuk syurga siapa putus silaturahim. Jangan putus silaturahim. Jangan takut. Nabi Yusuf pun bergaduh adik-beradik. Nabi tu bergaduh adik-beradik, tapi dia pas settlekan, eratkan balik hubungan. InsyaAllah, jangan takut. Keluarga ni macam itulah, cari-cari bulu ayam, lama-lama sambung. Biasa. Jangan ambil hati sangat. Sebab kakak kita tak tahu dia lalu macam mana. Adik kita tak tahu dia lalu macam mana. Saya pun sedih juga. Betul banyak saya. Janganlah mula. Kita punya adik-beradik kita kan. Saya ada adik juga. Betul. Kita tak tahu dia pas sahur, dia pas makan tak semalam. Tak tanya. Dia pas buka puasa, dia pas makan apa. Kita semua makan lagi. So adik-beradik ni kok mana pun dia akan bawa ke syurga. Sebab tu ada surah Tur. Dan orang-orang yang beriman dan ahli keluarga dia semua ikut beriman sama-sama, Allah akan himpunkan mereka dalam syurga sama-sama. Nampak? Adik-beradik mesti bawa sampai ke syurga. Faham? So selamat lah. Okay.